Sekarang kita nak ketatkan drive shaft ni pakai Egan tau. Egan nampak ni. So brother, ketatkan drive shaft ni, drive shaft kereta Exima. Komen ni sendiri ketatkan pakai Egan. Nanti korang tak percaya pula yang drive shaft dah ketat lah, dah longgar lah apalah. Okey bang. Ikat bang. Ikat pakai Egan. Betul-betul ketat Sekarang kita nak try suruh brother Promen ni guna Tanzu 1000 Nm. Ini barang padu, barang baik punya. Tengok boleh buka ke tak boleh buka drive shaft yang diketatkan boleh Egan ni. Tengok bang, boleh ketat, boleh buka tak bang? Try dulu bang, try dulu. Tanzu barang padu punya bang. InsyaAllah boleh buka. Okey, tengok. Bismillah. Tengok brother. Nampak babe. Padu tak padu. Walaupun dah diketatkan dengan Egan Tanzu 1000 Nm, memang boleh buka. Macam mana bang? Boleh beli tak boleh beli? Lepas sekejap lagi saya nak beli. Cepat-cepat suruh bos beli. Sekarang beli saya dapat lagi free gift soket si Armo. Tanzu punya barang memang padu. Kalau nak cepat-cepat tekan link kat bawah. Bos beli satu.